Kalau kita perasan ada seorang yang abang salik kat dahi dia. Dia ada salik dahi budak Johor. Yang sebelah ni dia tattoo mata dia, lepas tu dia salik kat dahi dia. Tapi bila baca hadis dia orang pertama menangis. Allah ubah hati dia. Dia tiap-tiap tahun kalau jumpa penantian dia akan menangis. Jumpa saya je, salam dah nangis dah. Bawa dia ke cerita. Saya alhamdulillah saya dah boleh bawa anak bini saya dalam agama. Guru ni memang hardcore belaka. Abang pernah ada ambil seorang anak buah abang. Dia bekas orang yalah lokap kan. Bila abang ambil dia kerja, masyarakat cemuh, bukan cemuh dia, cemuh abang. Dia kata kenapalah Ustaz Nam lagi ambil budak macam tu kerja dengan dia. Esok habis barang tu dah tak ada kat kedai boleh tahu. Astagfirullah. Saya tak rasa apa-apa pada orang lain sehati. Padahal dia sejujur-jujur orang. Tapi kerana background dia salah dulu, orang judge dia. Akhir zaman ni, musuh kita utama apa dia bercakap? Suasana. Suasana ni lah yang kita nak jadi baik, duduk suasana tak baik, macam mana nak jadi baik? Sebab tu sekarang ni, bila kau dah belajar kawal nafsu kau, pijak kawal hawa nafsu kau, percayalah dik, kita selangkah lagi. Selangkah dah ada dah. Selangkah lagi. Ini ujian yang kita tengah tempuh. Pesanan abang untuk adik-adik, jangan putuskan hubungan kita dengan masjid. Dan jangan putuskan hubungan kita dengan orang alim. Dik, esok dekat syurga, tak ada lagi cerita yang benda tak elok. Semua cerita elok. Dia kata, ingat tak satu malam bulan Ramadan kita keluar jalan Allah? Kita akan cerita di bawah pohon tuba, kata ulama, pohon tu besar. Dia kata, pernah kita duduk sama sekali, minum chai apa semua, kita duduk sekali. Dia kata, orang betul lah. Gembira. Tiba-tiba, na'udzubillah min zalik, kita cari-cari, ada member kita seorang tak ada lah. Mana dia pergi? Minta pada ya Allah, mana sahabat kami ya Allah? Dia kata, sahabat engkau seorang tu, na'udzubillah min zalik, ada dalam neraka. Anda tahu tak sifat ahli syurga apa dia? Sifat ahli syurga, Allah nak bagi dia semua benda dia gembira. Kita gembira tak kalau kawan kita dalam neraka? Jadi apa kita cakap? Ya Allah, selamatkan kawan kami dalam neraka tu ya Allah. Tolonglah dia. Dia pernah keluar bersama kami ya Allah. Dia pernah minum bersama, dia pernah cai bersama kami. Dia pernah cerita kebesaran kau ya Allah bersama kami. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Dengan rahmat kasih sayang, ambillah dia, masukkan dalam syurga. Ambil, Allah perintahkan malaikat ambil dia masuk syurga. Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Lalu pesan, perbanyakkanlah kamu sahabat mukmin kamu. Sebab dia akan menyelamat kamu, dia mensyafaati kamu. Anda fikir betul-betul. Mak, ayah, Allah tak bagi kuasa veto untuk syafaat anak-anak dia. Dia tak boleh pilih anak ni syafaat, tak ada. Allah bagi syafaat pada Nabi, ke Al-Quran, ulama. Tiba-tiba Allah bagi kawan, boleh syafaat kawan. Level mana kawan ni? Mana nak pernah cerita dalam syurga ada berapa pintu? Antaranya kawan-kawan mukmin pintu tadi tu. Jadi dekat dunia ni, kita kena banyakkan kawan-kawan kita. Kawan-kawan baik yang bawa kita pada Allah. Kalau ada kawan kita yang bawa kita pada Allah, yang ajak, jom kita keluar, jom kita ni, jom kita solat, pegang kawan tu sampai bila-bila. Sebab dia nak masuk syurga, dia tak akan tinggalkan kawan ni, dia akan berkasut dengan kawan-kawan ni.